Kami sekarang dalam menjalankan misi untuk ke Kampung Cangkat Duku bagi memantau keadaan banjir di sana. Jika memerlukan sebarang bantuan dan kelengkapan, kami akan memaklumkan pada bilik gerakan operasi. Dan sekarang kami berada masih dalam perjalanan dan sekarang baru sampai di pekarangan Liman Kati. Bulan, alhamdulillah cuaca nampaknya baik dan kita doakan semoga cuaca kekal baik untuk kita sama dapat mengusik kiamatan semasa banjir dan sekiranya supaya mereka dapat kembali ke rumah untuk meneruskan kehidupan seperti biasa, insyaAllah. Alhamdulillah, kami sekarang baru saja sampai di kawasan Kampung Cangkat Duku, Sauk, bagi misi memantau lokasi banjir dan untuk melaporkan pada bilik operasi status terkini. Jika memerlukan sebarang bantuan, kita akan bertindak seberapa yang termampu, insya-Allah. Beginilah lokasi kampung. Ni kami baru saja memasuki kawasan kampung. Kita boleh lihat ya keadaan bagaimana kediaman yang telah ditenggelami air. Yusuf taekwondo dah tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amal Padang Rengas hari ini pada petang ini kami telah sampai ke lokasi di Cangkat Duku dan kami telah memantau dan melihat lokasi banjir. Jadi terdapat 21 buah rumah yang terlibat dan 9 buah rumah yang mengalami banjir yang teruk dan selebihnya dinaiki air biasalah. Jadi hari ini kami tidak dapat buat apa-apa, cuma memantau dan insyaAllah air masih naik. Jadi kalau surut, insyaAllah kami akan turun bantu untuk cuci rumah dan sebagainya. Jadi insyaAllah kami akan terus ke Kampung Jenalik untuk melihat keadaan di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maklumat terkini yang diperolehi daripada sumber sahabat di Cangkat Duku di Kampung Jenalik, ada 2 keluarga yang terlibat dengan banjir. Jadi gerakan operasi kami terus ke Kampung Jenalik Hilir dan sekarang kami berada di pintu masuk ke Kampung Jenalik Hilir dan kita akan memantau suasana dan keadaan mangsa di sana, insya-Allah. Kami sedang menyusuri jalan untuk ke lokasi mangsa banjir. Sedang menyusuri jalan Kampung Jenalik setelah selesai menunaikan solat fardu maghrib di surau Kampung Jenalik sebentar tadi. Dan insyaAllah kita akan sampai ke lokasi sebentar lagi. Walaupun keadaan permukaan jalannya agak tidak sukar untuk dilalui, tapi kami akan teruskan misi ini insyaAllah.
Jadi kami berada di lokasi. Nampaknya keadaan banjir telah surut. Cuma rumah di sini telah dicucikan dan dibersihkan. Hanya tinggal satu saja rumah yang masih belum dicuci, tetapi tuan rumah tiada di rumah. Jadi kita hanya menanti tindakan seterusnya. Jadi kami akan bergerak pulang ke bilik operasi di Sabah Amal Corner, Lubuk Marbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah Amal Padang Rengas kita sudah berada di penghujung jalan Kampung Jenalik kerana kami ingin pulang ke Sabah Amal Corner. Jadi misi kami sudah tamat memantau banjir, dan alhamdulillah di Jenalik ini ada 2 bilik rumah, cuma yang satu saja yang keadaannya teruk, dan insyaAllah kami akan membantu untuk proses pembersihannya pada waktu yang akan datang, kerana tuan rumah tidak berada di tempat banjir tersebut. Jadi itu saja daripada saya. Assalamualaikum. Alhamdulillah pada malam ni kita dapat bersama dengan Tuan YDP kita. Jadi kita minta Tuan YDP kita untuk memberikan kata-kata semangat kepada petugas-petugas amal, dan mungkin boleh memberi komen sedikit sebanyak berkenaan dengan banjir di kawasan kita pada Rengas ini, insyaAllah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pas kawasan Padang Rengas mengucapkan syabas dan tahniah di atas kejayaan amal Padang Rengas yang diketuai oleh Pada Ustaz Syukri, di atas komitmen yang ditunjukkan dalam membantu masyarakat, khususnya beberapa kampung di kawasan Padang Rengas ini yang sedang dilanda banjir. Juga tahniah dan syabas di atas pelantikan beliau sebagai ketua urusan banjir bagi zon utara, dan kita harapkan mudah-mudahan seluruh petugas amal dapat melaksanakan tugas dengan baik, dengan ikhlas. InsyaAllah mudah-mudahan akan diberi ganjaran yang baik oleh Allah SWT, dan kita berharap mudah-mudahan kita sentiasa peka dan waspada terhadap perkembangan banjir yang sedang berlaku di dalam kawasan kita khususnya, supaya masyarakat dapat disantuni dengan baik dan memberi impak pada perjuangan Islam, insyaAllah. Terima kasih.